Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan secara ringkas tentang apa yang terkandung dalam buku Islam dan Sekularisme karya Syed Muhammad Naqib Al-Attas dan fahamannya. Baiklah, yang pertama, buku ini sangat-sangatlah penting sebab buku ini membincangkan satu isu besar dalam dunia moden, iaitu pengaruh sekularisme terhadap pemikiran umat Islam. Maksudnya, cara kita berfikir hari ini sebenarnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan juga gaya hidup barat tanpa kita sedar. Baiklah, apa itu sekularisme? Okey, pertama sekali kita kena faham apa itu sekularisme. Okey, sekularisme menurut Al-Attas ialah sekularisme bukanlah sekadar pisahkan agama daripada politik, tetapi ia lebih kepada satu cara hidup yang memisahkan agama daripada semua aspek kehidupan. Contoh yang pertama, kita boleh tanggap ialah agama dianggap hanya untuk ibadah saja. Yang kedua, ilmu pula dianggap bebas daripada agama. Dan yang ketiga, manusia bergantung sepenuhnya kepada akal dan logik. Jadi dalam pemikiran sekularisme ni, agama dia tak lagi jadi panduan utama dalam kehidupan bagi orang yang menggunakan kefahaman sekular. Baiklah, seterusnya Al-Attas juga mengatakan masalah terbesar ataupun masalah utama dalam umat Islam dalam kehidupan harian ialah kekeliruan dalam mendapatkan ilmu dan juga mencari ilmu. Okey, apa maksud Syed Naqib Al-Attas ialah ilmu yang kita belajar sekarang banyak dipengaruhi oleh cara fikir barat ataupun cara pemikiran barat yang tidak berasaskan wahyu. Sebagai contoh, yang kita boleh tanggap ialah kita belajar ilmu sains, ekonomi dan juga politik tanpa mengaitkan dengan ilmu agama. Yang kedua, kita anggap semua ilmu itu adalah bersifat neutral, sedangkan sebenarnya ada nilai di sebalik ilmu yang kita pelajari. Akibatnya, kita akan mula keliru tentang apa itu kebenaran dan dari situ timbullah pelbagai masalah dalam masyarakat. Baiklah, terdapat beberapa konsep penting dalam pemikiran Al-Attas. Salah satunya ialah adab. Kenapa adab? Adab menurut Al-Attas bermaksud meletakkan sesuatu pada tempat yang betul, di mana bila seseorang itu mempunyai ilmu tapi tidak mempunyai adab, seseorang itu boleh menyalahgunakan ilmu tersebut. Yang kedua, seseorang itu boleh membuat keputusan yang tidak adil. Yang ketiga, bahkan boleh merosakkan masyarakat dengan menggunakan ilmu tersebut tanpa memasuki adab yang benar. Sebab itulah Al-Attas menekankan bahawa tujuan utama pendidik bukanlah sekadar untuk melahirkan orang-orang yang pandai, tetapi ingin melahirkan manusia yang beradab. Baiklah, untuk menyelesaikan masalah Islam dan juga fahaman sekularisme, Syed Muhammad Naqib Al-Attas menerangkan satu konsep yang dipanggil Islamisasi ilmu, yang bermaksud kita bukanlah menolak 100% ataupun menolak semua ilmu dan juga fahaman barat, tetapi kita menggunakan dengan menapis dan juga menyusun semula ilmu tersebut supaya selari dengan syariat Islam. Caranya dengan mengambil ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, buang unsur-unsur yang bercanggah dengan Islam. Yang ketiga, kita menjadikan wahyu sebagai asas dalam memahami ilmu. Dengan cara ini, ilmu bukan sahaja memberi manfaat dunia, tetapi juga membawa kita untuk lebih dekat kepada Allah. Baiklah, akhir sekali, Syed Muhammad Naqib Al-Attas juga menjelaskan tentang hakikat seorang manusia, di mana menurut beliau, manusia bukanlah sekadar makhluk fizikal, tetapi manusia juga mempunyai roh dan juga tanggungjawab sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi, di mana manusia sebagai hamba Allah bermaksud manusia wajib mengabdikan diri hanya kepada Allah dengan mematuhi segala suruhan dan meninggalkan segala larangannya. Manakala manusia sebagai khalifah Allah SWT bermaksud manusia wajib mentadbir dan memakmurkan alam sesuai dan juga selari dengan kehendak syarak.
Hal ini berbeza dengan pemikiran sekular yang hanya melihat manusia dari sudut material, dan juga Islam telah membuktikan bahawa Islam lebih melihat manusia secara menyeluruh. Kesimpulannya, buku Islam dan Sekularisme menegaskan bahawa masalah utama umat Islam hari ini ialah krisis ilmu dan juga kehilangan adab. Dan cara penyelesaian bagi masalah utama umat Islam hari ini adalah dengan mengembalikan diri kepada ajaran Islam, atau mengembalikan ilmu dan ataupun mengembalikan ajaran kepada ajaran Islam. Yang kedua, memahami ilmu dengan betul, dan yang ketiga, membentuk manusia yang beradab. Sekian dari saya, terima kasih.